Bila masa terbaik beli emas? Jawapan saya simple sahaja. Waktu terbaik beli emas adalah waktu bila orang lain dah tak minat tentang emas. Contohnya harga emas dah pernah naik tinggi kan sebelum ni. Lepas tu dia turun. Masa ni dah ramai orang takut. Ada juga yang dah hilang semangat. Ada yang dah tukar fokus daripada emas cari pelaburan lain. Sedangkan waktu inilah peluang untuk tambah tabungan. Jadi adakah masa harga emas naik kita tak beli? Beli juga. Cuma kita buat belian biasa. Sebab kita faham konsep menabung secara konsisten. Harga naik beli, harga turun pun beli. Yang beza cuma jumlah pembelian. Sebenarnya beli emas bukan soal timing sangat pun. Dia adalah soal duit. Sekarang kan musim bonus kan, musim perayaan. Bonus tu sebenarnya duit yang kita tak rancang untuk terima. Maknanya kita sebenarnya boleh hidup je dengan gaji kita yang biasa. Jadi kenapa kita tak jadikan bonus kita tu tukar terus jadi tabungan? Daripada habis tanpa kita sedar, lebih baik kita tukar kepada emas, boleh tambah nilai kekayaan kita. Waktu orang tak berminat untuk mulakan simpanan emas, kita kumpul emas. Jadi bila ada orang FOMO tentang emas, kita dah ada dah emas. Kalau rasa bonus kali ni nak buat sesuatu yang lebih bermakna, mungkin inilah peluang untuk kita mulakan tabungan emas. Boleh follow saya untuk dapatkan lebih banyak lagi ilmu emas dan kewangan.